Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu orang sentiasa tomok ke atas hidayah. Tomok nak kebaikan kepada umat dia. Nabi tukar daripada doa kebinasaan, Nabi tukar kepada kebajikan. Nabi tukar doa tadi, Nabi salahkan diri Nabi. Padahal kalau kira dengan orang buat jahat dia, mari nak sampaikan dakwah Islam, sepatutnya dia molek. Atas motek molek, dia mau akak tangan tu kita, dia mau nak kebinasaan, dia mau lawan kita akak tangan binasa habis. Itu kalau kena atas kita. Tapi Nabi tak. Nabi salahkan diri Nabi. Nabi kata, Allahumma inni ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta rabbul mustada'afin ya arhamar rahimin. Dalam riwayat lain Nabi tukar doa kebinasaan kepada hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku, sesungguhnya mereka tak tahu gapo aku nak sampaikan kepada mereka. Ni jiwa Nabi.